Poligon asas tingkatan 1 bab 9. So, apa itu poligon? Poligon tu adalah sebuah bentuk geometri dua dimensi. Apa maksud dua dimensi? Maknanya ia hanya mempunyai panjang dan lebar. Ia tidak mempunyai ketinggian. Sebagai contoh, kalau cikgu cuba lukis, kalau so alright, dan ini. Okey, kalau kamu perhatikan, ini adalah satu bentuk geometri dan dia hanya mempunyai dua dimensi sahaja. Apa maksud dua dimensi? Maknanya ia mempunyai kelebaran dan ia mempunyai panjang. Tak kisahlah kalau lebar tu adalah panjang atau panjang tu adalah lebar, tak kisah. Okey. So asalkan kita faham ia hanya mempunyai dua satah, iaitu lebar dengan panjang. So kalau ia adalah tiga dimensi, ini cikgu bagi contoh saja, dia akan mempunyai kedalaman. Kamu dapat bayangkan tak? Maknanya kita boleh isi sesuatu benda. Tapi yang ini adalah lepeh, right? Dia adalah lepeh. So itu adalah poligon. Poligon mempunyai dua dimensi. Bukan mempunyai, dia adalah bentuk geometri dua dimensi. Okey. Seterusnya, apa lagi yang kita boleh gunakan untuk menakrifkan sebuah poligon? Ia mempunyai tepi atau sisi yang merupakan garis lurus. Alright. Jadi tepi dia ataupun sisi dia semuanya mesti garis lurus. Okey, dia tak boleh dalam bentuk lengkung seperti begini. Kalau kata kamu kan ada suatu bentuk seperti begini, nampak macam sebuku roti kan? Yang ini bukan poligon. Kerana apa? Kerana salah satu tepinya adalah lengkung. Jadi yang ini tidak boleh menjadi poligon. Ya, dan seterusnya suatu bentuk geometri yang tertutup. Maksudnya apa? Kalau saya ada suatu, katakan ini adalah garis lurus. Okey. Garis yang keempat ni tidak bertemu dengan titik di sini, tidak bertemu. Dia tak sampai ke sini. Maknanya di sini ada suatu pembukaan. Okey, yang ini tidak boleh dikatakan sebagai poligon. Walaupun dia adalah dua dimensi, dia mempunyai garis lurus, tetapi bentuknya adalah terbuka, bukan tertutup. Maka ini bukan poligon.